Bateri yang ada dekat tangan aku ni, brand macam Eveready, Panasonic, even yang murah macam Vonico ni pun, bateri-bateri jenis AA ke atau AAA ni, dia memang tak tahan lama. Contoh kegunaan hang heavy, macam hang main game VR ataupun controller game yang memerlukan penggunaan bateri AAA ataupun AA, dia takkan tahan lama kalau hang pakai setiap hari. Selalunya tempoh paling lama pun seminggu. Dan kemudian hang kena beli. Dan yang paling panas dia, bila hang tengah main tengah malam, hang nak kena pergi beli dekat kedai yang mahal. Convenience store 24 jam yang harga dia confirm mahal. Kalau tengah cari option yang tak mahal dan hang boleh pakai bila emergency ataupun nak guna harian pun boleh, hang boleh tengok bateri daripada eMuto. Bateri ni diemas sekali dengan casing. Dalam tu ada 4 AA dan juga 4 AAA. Dan hang cuma perlukan USB Type-C untuk hang cas ke semua bateri yang ada dalam ni. Kapasiti AAA ni adalah 780 mAh dan AA adalah 2400 mAh. Dan aku rasa kedua-dua bateri ni kapasiti dia dah mencukupi untuk hang pakai untuk tempoh seminggu macam hang beli bateri-bateri yang ada atas meja ni. So guys, kalau hangpa dah buat nak beli bateri-bateri ni ataupun bila emergency nak guna bateri ni rasa macam mahal sangat nak kena beli, hangpa boleh tengok beg kuning untuk bateri iMuto.